Kebersihan kelas sering diabaikan oleh para pelajar selepas tamat waktu pembelajaran. Ramai pelajar keluar daripada kelas tanpa memastikan meja disusun, sampah dibuang dan persekitaran dalam keadaan yang teratur. Sikap sambil lewat ini mewujudkan suasana pembelajaran yang kurang selesa kepada kelas seterusnya serta mencerminkan kurangnya rasa tanggungjawab dalam kalangan pelajar terhadap kemudahan awam yang digunakan bersama. Kempen Clean the Mess, Slay the Rest diwujudkan untuk memupuk tabiat menjaga kebersihan kelas sebelum pelajar meninggalkan bilik kuliah. Ia bertujuan mengurangkan masalah kelas kotor, meningkatkan rasa tanggungjawab dan membentuk budaya prihatin terhadap persekitaran. Jadi, apakah objektif utama dalam menjalankan kempen ini? Yang pertama, untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan di luar dan di dalam kampus. Objektif ini menekankan aspek kesedaran pelajar sebagai asas kepada perubahan sikap dan tabiat yang lebih positif. Yang kedua, untuk memupukkan sikap disiplin dan budaya menjaga kebersihan demi mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Objektif ini memberi penekanan kepada pembentukan sikap bertanggungjawab dalam diri pelajar. Budaya menjaga kebersihan yang diterapkan secara konsisten mampu mencipta suasana pembelajaran yang selesa. Jadi, apakah kepentingan untuk kita mengemas kelas? Yang pertama adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan selesa. Ini kerana suasana pembelajaran yang kondusif dan selesa membantu untuk kita memberi tumpuan semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung. Yang kedua adalah menimbulkan rasa hormat kepada pengguna selepas anda. Dan yang terakhir adalah mencerminkan sikap profesional dan tanggungjawab dalam diri. Hai, Assalamualaikum. Salam. Ada masa ke? Ada. Kita orang ada buat kempen kesedaran pasal bilik kuliah. Boleh baca dulu lah. Sorry macam mengganggu pula. Tak apa. Okey, nak tanyalah daripada flyers yang kita orang bagi ni, rasanya kan apa pendapat awak pasal kempen kesedaran ni? Bagi saya macam benda ni amat baiklah. Sebab macam kita tahulah, kebanyakan student kita ni kuranglah menitik beratkan berkenaan dengan kebersihan, khususnya bilik kuliah kita lah. Macam contohnya selepas habis kuliah mereka terus balik tanpa periksa keadaan bilik kuliah tu. Dan benda ni sangat membantu saya lah untuk mengetahui tentang cara-cara untuk membersihkan bilik kuliah ni lah, untuk pastikan bilik kuliah berada dalam keadaan yang baik selepas kita pulang ke kolej. Okey, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Awak ada masa tak? Boleh saya pinjam dalam seminit? Boleh je? Okey, kami ada buat kempen kesedaran iaitu kemas bilik kuliah sebelum tinggalkannya. Jadi boleh awak baca dulu sebab saya nak minta pendapat awak sikit. Terima kasih kerana luangkan masa dengan saya. Jadi apakah pendapat awak tentang kempen kesedaran ni? Untuk kempen ni saya rasa macam penting lah untuk seseorang sebab dia mencerminkan sikap profesional dan bertanggungjawab lah. Macam kita dekat USI ni kan kebanyakannya bakal guru. So kita kenalah cerminkan sikap profesional dan tanggungjawab ni untuk murid kita nanti. So dari sinilah kita kena mulakan dengan susun meja, buang sampah, macam tu lah. Terima kasih.
Setelah menjalankan kempen ini, saya sedar bahawa pentingnya kita menghargai dan menjaga segala kemudahan dan fasiliti yang telah disediakan oleh pihak universiti. Sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi, kita sepatutnya tahu bahawa setiap kemudahan dan kelebihan yang telah diberikan oleh pihak universiti perlulah dijaga dan dihargai. Oleh itu, kita perlulah sentiasa memastikan kebersihan bilik belajar sentiasa berada dalam keadaan terbaik sebelum dan selepas menggunakan bilik kuliah. Kempen Clean the Mess, Slay the Rest telah memberi kesedaran kepada saya tentang pentingnya menjaga kebersihan ruang pembelajaran sebelum meninggalkan kelas. Saya sedar bahawa amalan kecil seperti menyusun kerusi dan membuang sampah sebenarnya memberi kesan besar dalam mewujudkan suasana belajar yang selesa dan harmoni. Kempen ini juga menyeronokkan kerana menggunakan pendekatan yang santai, yang dekat dengan dunia pelajar, menjadikannya mudah untuk saya dan rakan-rakan amalkan setiap hari. Setelah menjalankan kempen ini, saya semakin sedar bahawa kebersihan adalah tanggungjawab bersama. Mahasiswa dan mahasiswi perlu peka tentang kebersihan walaupun hanya sampah sekecil di atas meja maupun lantai. Ingatlah, ilmu tidak akan berkembang dalam kekotoran tetapi subur dalam persekitaran yang bersih dan teratur. Kempen ini menyedarkan kita tentang pentingnya menjaga perkara-perkara yang kecil seperti menjaga kebersihan dan juga menyusun kerusi agar amalan kebersihan ini menjadi budaya yang tetap di universiti kita, bukan hanya sekadar kempen semata-mata. Jadi, dapat diungkapkan bahawa kebersihan merupakan suatu komponen yang penting dalam menjalani kehidupan seharian. Dan dalam konteks Islam juga ada menyatakan bahawa kebersihan merupakan sebahagian daripada iman. Melalui kempen ini, saya menyedari bahawa kadang-kadang kita terlalu tergesa mahu keluar dari bilik kuliah setelah selesainya kuliah. Namun, kita terlupa bahawa satu tanggungjawab kecil iaitu kemas ruang kuliah. Tapi sebenarnya, tindakan sekecil ini seperti buang sampah atau susun kerusi mampu cipta suasana yang lebih selesa untuk orang seterusnya. Jadilah pelajar yang bertanggungjawab kerana clean the mess, slay the rest. Kempen kesedaran ini telah membuka mata kami dalam menjaga kebersihan dan sesuatu bilik kuliah. Sebagai mahasiswa, kita perlulah sama-sama menjalankan tanggungjawab bagi memastikan ruang pembelajaran dalam keadaan yang selesa untuk semua. Oleh itu, sikap prihatin dan disiplin haruslah dititik beratkan pada setiap hari. Bilik kuliah yang bersih mencerminkan warga universiti yang beretika dan bertanggungjawab. Jadi, pesanan ringkas kepada semua, kebersihan bilik kuliah mencerminkan sikap kita sebagai warga universiti. Tindakan kecil seperti membuang sampah, menyusun meja dan mematikan suis bukan sahaja menjaga kemudahan, malah menunjukkan tanggungjawab dan profesional kita. Jadilah cerminan budaya universiti yang bersih, selesa dan beretika. Marilah kita semua mengamalkan sikap yang positif.